Mhm. Okay, hai, Assalamualaikum. Sesi kerusi healing hari ini. So, hari ini first meeting tadi saya meeting dengan service developer. Dia adalah bagi servis untuk buat AI chatbot. So, AI chatbot tu dia bukan macam regular chatbot biasa. Sebab contohnya chatbot yang biasa dia hanya interact one way. Maksud dia kita tanya soalan, orang tu kena jawab according to jawapan yang sepatutnya. Okay? So dia flow dia one way je. Kalau orang tu jawab berbeza dengan jawapan yang sepatutnya dijawab, chatbot tu tak boleh nak jawab. Okay, so itulah datangnya kelebihan AI chatbot. So bila ada AI chatbot, dia akan gunakan AI untuk balas balik, untuk reply balik orang tu menggunakan AI yang kita dah train ni lah untuk jawab macam mana. So dia supposedly dia akan jadi dua way punya feedback. So benda tu sangat bagus lah, solution tu sangat bagus kalau betul-betul boleh pakai. Kenapa saya explore benda tu? Sebab saya sedang mencari option untuk bantu klien saya untuk naikkan dia punya conversion rate. So conversion rate dia sekarang ni dia adalah buat iklan pergi ke WhatsApp. So closing menggunakan team sale. So bila menggunakan manusia ni dia ada limitation dia, di mana manusia biasalah normally dia akan ada waktu tidur, dia akan ada waktu yang tak tengok phone kan. So kalau AI chatbot tu boleh function seperti, kalau boleh train AI chatbot tu seperti team sale untuk reply, maka lebih mudah lah kalau kita nak scale up dengan lebih besar. So sebab AI tu akan jawab 24 jam, AI tu tak rehat, dan benda tu mungkin bagus untuk kalau kita nak grow, kita nak scale up lagi kita punya iklan untuk bisnes yang iklan leads pergi ke WhatsApp. Okay, so itu solution yang saya cuba explore lah. So pagi tadi meeting dengan service provider tu, dia ada explain. So nampak macam AI tu boleh function dengan elok lah. Cuma bila kita dah buat nanti, kita dah train AI tu, kita tengok result dia macam mana. Adakah okey? Adakah dia betul-betul boleh ganti team sale? Itu persoalan dia lah yang bermain di minda saya untuk meeting yang pertama tadi tu. So kita cuba explore benda tu sebab orang yang run iklan pergi ke leads untuk closing via team WhatsApp ni, via team sale ni, dia ada limitation dia. Contoh team sale tu dia ada skill yang dia kena high skill, dia kena pandai closing. So orang yang pandai closing ni susah sikit nak jumpa. Walaupun kita dah train, bila kita dah train, dia kadar dia keluar masuk tu banyak. So dia dah pandai, dia most likely nak buat sendiri benda tu. Susah team sale yang berkualiti nak maintain dalam satu company. So itu yang masalah klien saya lah. So dia ada 10 orang team sale, keluar masuk tu ramai. Walaupun dia ada training system, walaupun dia ada recruitment system, masih lagi susah nak sustain, nak maintain 10 orang vacancy tu. So itu kita cuba gantikan, kita cuba nak gantikan dengan AI chatbot. Tengok macam mana result dia lah. Okay, so itu yang pertama. So yang kedua, kalau saya boleh share mengenai custom audience. Okay, so dalam group student saya, dia ada tanya mengenai custom audience. So custom audience tu basically kita boleh kumpulkan satu group of manusia yang dah buat specific action dalam kita punya social media. Contoh, kita boleh kumpulkan orang yang pernah tengok video kita. Kita boleh kumpulkan orang yang pernah engage, pernah reply komen kita. Kita boleh kumpulkan orang yang pernah masuk ke website kita. So itu kita boleh data-data tu available mostly untuk iklan di Meta, Facebook ataupun di TikTok ada. Mostly dua tu lah yang saya pakai. Dan kita boleh kumpul kat orang tu, dan kita boleh gunakan data tu untuk kita buat iklan. So kita untuk custom audience tu kita tak tahu siapa yang ada dalam grup tu, tapi Facebook dan juga TikTok ni ada cara untuk track yang dia boleh tahu kita, kalau kita termasuk dalam grup tu, kita akan berada dalam grup tu. Okay, so custom audience dia sangat
berguna untuk kalau kita nak buat iklan retarget. Maksud dia, kita nak remarketing balik iklan kita kepada orang yang pernah nampak iklan kita, orang yang pernah engage dengan iklan kita, ataupun orang yang pernah masuk ke website kita tapi belum pernah membeli. So itulah kegunaan custom audience. Kita hantar iklan berkali-kali, iklan retarget, iklan remarketing tu, supaya sampai satu masa dia akan trigger juga untuk beli. So orang panggil itu adalah teknik saka. Maksud dia akan sentiasa ikut sampailah orang tu beli. So itulah function custom audience. Okay. Another function audience yang kita boleh buat dekat digital marketing, yang kita boleh buat dekat paid advertising dalam social media adalah lookalike audience. Lookalike audience tu adalah dia, Facebook ataupun TikTok akan cari orang yang similar, orang yang lebih kurang sama dengan orang yang kita cari. Contoh, kita cari orang yang pernah masuk ke website kita. So kita nak lookalike-kan dia. Kita nak Meta ataupun Facebook ataupun TikTok cari orang yang lebih kurang sama yang pernah masuk ke website kita. Kenapa kita nak buat benda tu? Sebab orang yang masuk ke website kita tu adalah high quality audience, orang yang high chances untuk membeli dengan kita, tapi dia belum beli. So kita nak Facebook ataupun TikTok cari lagi 100,000, 200,000 orang seperti orang yang pernah masuk ke website kita, yang mungkin ada high tendency untuk beli juga barang kita tu compare to orang lain. So banyak. So lookalike audience tu sangat berguna, di mana kita boleh dapat return of investment, kita boleh dapat ROAS ataupun return of expense tu lebih tinggi, sebab audience lookalike tu dia most likely nak beli compare tu orang yang mungkin bukan kita punya target sasaran. Okay, so itu saya menjawab kepada student dalam grup TikTok beg biru saya lah. Okay. So untuk business service yang buat iklan leads generation, buat iklan form dekat TikTok beg biru, ada satu masalah yang mereka selalu komplain adalah iklan kurang. Satu masalah yang dia orang selalu highlight adalah, ada satu masalah yang saya selalu dengar adalah leads tak masuk. So dah buat iklan lead gen, lead tak masuk. Okay, ada beberapa sebab kenapa kita buat iklan lead generation tu, leads tu tak masuk. Antaranya adalah kita punya konten iklan tu sendiri. Adakah konten iklan tu cukup untuk tarik? Adakah info dalam iklan tu cukup? Adakah konten tu dapat menarik high quality leads yang kita nak pergi kepada form tu? Sebab kalau kita tarik orang yang salah, memang dia takkan isi form yang kita letak tu, walaupun form tu benda yang sangat berbaloi untuk diisi, tapi dia adalah orang yang salah. So konten tu kena dibetulkan juga. Ada strategi macam mana nak pastikan high quality audience datang kepada kita, dan kita boleh set beberapa kriteria dalam konten yang kita nak buat lah. Okay. So sebab yang kedua boleh jadi form kita tu terlampau panjang. Maksud dia, kita letakkan semua benda yang kita nak daripada orang tu untuk isi, sampai ke orang tu rasa tak nak isi. So sebenarnya untuk dalam form tu paling mudah adalah kita limitkan kepada benda yang betul-betul penting, info yang betul-betul penting yang kita nak kena tahu untuk closing dia. So tak semua benda info yang kita kena minta dia. Contoh, kalau kita tak perlukan alamat ataupun negeri tempat tinggal dia, kita tak perlu minta pun dengan dia. Mungkin kita boleh buat, kalau servis kita tu tak perlu pergi ke tempat dia, so tak perlu minta pun lokasi dia kat mana. Macam tu lah. Okay. So contoh, katakanlah servis kita tu tak perlu put email, kita nak data. Okay, katakanlah kita dalam form tu kita tulis berapa gaji dia, ataupun dalam form tu kita tulis contoh business spa, dia nak tahu pasal kulit wanita tu.
So tak wajar kalau kita tanya dia apa skincare yang dia pakai. So yang lebih penting adalah kita kena tanya dia apakah masalah yang dia hadapi sekarang ni. Benda macam tu lah. So kena tapis juga form tu supaya optimumkan jumlah data yang kita nak ambil daripada orang, supaya orang tu tak rasa terbeban untuk isi form tu. Dan yang ketiga, kadang konten kita tu kita tak ada. Okay, so semua detail tu saya ada masukkan dalam saya punya video course. Kalau anda nak dapatkan, boleh klik link dekat bio. Okay, so kalau anda bisnes servis yang ada buat iklan lead gen dekat TikTok tapi tak berjaya, tak jadi-jadi, anda boleh dapatkan modul saya, klik link dekat bio untuk dan baca dan masuk ke dalam website saya untuk baca info detail mengenai modul yang saya sediakan. Strategi yang saya buat tu memang proven dah jadi, dan dah ramai pun yang dah beli, dah ramai pun yang dah aplikasikan benda yang saya share dalam video course tu. So kalau anda adalah business service yang masih lagi struggle nak dapatkan leads melalui iklan leads dekat TikTok, boleh dapatkan video course tu. Okay. So belah petang saya ada review satu sales page, di mana dalam sales page tu kita tengok dia punya conversion rate dia rendah. So saya cuba susun, kita cuba identify apakah elemen yang tak ada lagi dalam sales page tu, dan kita dapati dalam sales page tu tak ada lagi video menunjukkan cara nak pakai benda tu. Okay, cara nak pakai ataupun nak menggunakan barang yang kita jual tu. So kita cuba tambah elemen tu dalam kita punya sales page, dan kita akan monitor lagi conversion rate tu, tengok dia boleh naik ke boleh turun ke. Okay, so itu quick update lah, quick sharing. Apa lagi saya boleh share? Okay, hartanah. Okay, saya dapat satu inquiry daripada ejen hartanah. Dia tanya mengenai konten macam mana yang nak buat untuk iklan dapatkan leads dekat TikTok untuk jual rumah. Okay, so masalah dia dah buat banyak, dia dah buat beberapa video, tapi dia cuba nak orang iklan selalu kena violation ataupun tak lepas lah iklan tu. So bila saya tengok balik video dia tu, sebenarnya video dia ada letak unsur-unsur yang mungkin nampak macam menipu, gambling. Maksud dia letakkan harga rumah. Okay, so bila saya tengok video dia tu, dia macam ada unsur-unsur duit. Maksud dia letak harga rumah 400,000, dia cerita pasal untung 200,000, dia tulis besar-besar harga rumah tu berapa. So mungkin benda tu adalah faktor yang TikTok nampak sebagai financial scam ataupun benda yang menimbulkan nipu duit lah. Padahal video tu kita cerita pasal harga rumah, tapi AI TikTok tu nampak berbeza. So apa yang saya advise dia adalah kita cuba pusing video angle tu kepada apa benefit orang yang apa benefit orang dapat kalau beli rumah tu, apa feature-features yang ada dalam rumah tu. Contoh berapa berapa bilik, contoh dapat free kitchen cabinet ke, contoh dapat free aircon ke. Kita highlight benda-benda macam tu, dan kita highlight juga contoh lokasi ke sekolah, lokasi ke highway. So benda-benda yang benefit yang tak menekankan sangat duit tu, tak menekankan sangat harga rumah tu. Sebab tujuannya kita nak lead saja. So kita boleh kata rumah, kita kena faham audience kita. Audience kita tu nak beli untuk own stay, untuk duduk sendiri ke, ataupun audience kita tu kita nak cari orang yang nak buat investment. So itu adalah dua jenis konten yang berbeza. So kalau orang yang nak membeli untuk duduk sendiri, kita kena faham orang yang macam mana nak duduk sendiri yang perlukan 3 bilik. So itu adalah orang yang ada family lah, obviously. So bila orang ada family ni, dia lebih menekankan lokasi sekolah, keluasan bilik ke, ataupun peraba percuma, supaya
Dia masuk supaya dia fikir untuk anak-anak dia juga masa nak beli rumah tu. Dia bayangkan kehidupan dia, nak hantar anak ke sekolah pagi-pagi, nak cari barang basah dekat mana. So itu adalah behavior orang yang membeli untuk on stay. Berbeza kalau orang nak beli untuk investment. So orang yang beli untuk investment ni boleh cerita mengenai lokasi strategik, mengenai booster-booster di sekitar kawasan tu. Contohnya ada universiti tengah nak naik ke, ada highway baru yang akan keluar ke. So benda-benda tu, konten-konten yang macam tu yang orang yang nak buat investment tertarik. So dua jenis konten yang berbeza. So kena pasti target sasaran kita siapa. Yang saya advise dia, kena pasti siapa target sasaran dia, dan buat konten untuk tarik orang yang macam tu pergi untuk isikan form dekat dia punya leads gen ataupun dia punya form beg biru lah. Okay. So dia akan buat konten yang macam tu versus konten yang cerita pasal harga tadi tu. So hopefully konten-konten yang macam tu tak nampak terlampau financial claim ataupun scam di mata TikTok, dan kita pun dapat tarik high quality audience pergi kepada kita punya iklan. Okay. So itu sahaja sharing saya pada hari ini untuk sesi kursi healing ni kot. So jumpa anda dalam sesi yang seterusnya.